Dan PBT, tolong bertindak segera. Awak memegang amanah. Awak menerima gaji untuk melaksanakan tanggungjawab. Saya bimbang. Takut-takut mereka yang tak bertindak ni, takut-takut mereka ada mendapat habuan sedikit daripada itu. Saya bimbang. Mudah-mudahan ia tidak berlaku. Itu satu persoalan. Sebab kita heran. Kalau orang berniaga, cepat pula dia ambil tindakan. Tanpa lesen ni. Kan? Kalau orang tambah rumah, cepat pula dia keluarkan saman. Tapi untuk rumah-rumah ibadat ni, dia macam... Saya ingin memberikan kita semua satu saranan. Kita berkumpul di sini, yang mendengar juga pada malam ini, mungkin kita ada semangat berkobar-kobar. Tetapi kita sama-sama seru kepada pihak berkuasa untuk tegakkan undang-undang. Dan kita mesti bertindak dalam lunas undang-undang. Jangan bakar, jangan perangi, melainkan mesti menggunakan saluran. Jangan ubah mungkar dengan mungkar. Jangan mencegah kemungkaran yang boleh membawa lebih besar kemungkarannya. Kita tetap desak pihak berkuasa, kita tetap desak pihak yang mempunyai otoriti untuk bertindak dalam isu ini. Kerana Islam adalah satu agama yang sangat menghormati. Saya sebut tadi kan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cela sembahan orang yang bukan Islam. Nanti mereka akan cela Allah. Jadi kita jangan bertindak di luar pada batasan undang-undang. Jangan cela agama Hindu. Kerana yang salah itu adalah sebahagian penganutnya. Yang melanggar undang-undang itu adalah sebahagian penganutnya, bukan agamanya. Jadi kita tidak mencela agama itu. Walaupun kita mengatakan, ya, agama kita berbeza, tetapi kita tetap mengatakan kita tidak bermusuh dengan orang-orang Hindu yang berdisiplin. Kita tidak bermusuh dengan orang-orang Hindu yang mengikut peraturan. Yang terhormat. Kita hidup sudah lama dalam keadaan yang harmoni. Kita hidup sudah lama dalam keadaan yang bertolak ansur. Pendekatan harmoni itu ada tempatnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah. Hikmah itu ialah tindakan yang diambil sesuai dengan keadaan, sesuai dengan manusia. Dan Islam adalah agama yang sangat realistik. Untuk orang yang degil, untuk orang yang jahat, hukuman terhadap dia. Untuk orang yang jahil, berikan pendidikan. Untuk orang yang baik, kita santuninya dengan baik. Jadi, nasihat saya, kita sama-sama desak semua peringkat masyarakat, tidak kira Muslim, bukan Muslim, Melayu, Cina dan India, kita sama-sama untuk tegakkan kedaulatan undang-undang, kita pertahankan keluhuran perlembagaan negara kita. Itulah asas keharmonian. Bukan kita suruh orang yang dizalimi tanahnya itu untuk bersabar dan bersabar dan bersabar. Sikit saya sebab doktor sebut ke undang-undang banyak kali undang-undang. Kalau kita nak buat masjid, kita ada kajian kependudukan. Betul. Maksudnya keperluan mendesak, dah ada masjid, adakah masjid itu sudah tak mampu nak menampung rasional untuk kita bina masjid yang kedua. Tidakkah dipraktikkan hal yang sama dalam isu-isu rumah ibadat ni? Kadang-kadang ada 5-6 orang tapi kuilnya lebih daripada penduduk pula. Itu sebenarnya. Apa logiknya di situ? Itu sebenarnya. Sebab itu saya katakan perlu ada akta ini. Akta untuk rumah ibadat ini. Kerana Islam, kan kita orang Islam. Sekarang akta ada. Tapi dia tak patuhi. Yes. Tak praktik. Tak ada. Pelaksanaan dan penguatkuasaan terhadap undang-undang rumah ibadat bukan Islam ni sepatutnya diperketatkan. Sebab apa? Saya bimbang. Dia akan menjadi satu barah dalam masyarakat. Kita saling bermusuh pada benda yang sepatutnya kita boleh tamatkan daripada awal. Kadang-kadang orang politik takut tentang isu ni kerana mereka takut hilang undi. Sekali je kita minta, tegakkan undang-undang. Dan masing-masing akan faham. Dan masyarakat juga, daripada awal, nampak aja ada mana-mana rumah ibadat yang nak dibina. Dia biasanya bermula dengan kecil. Dia akan letak kain dulu, kemudian letak batu sikit, kemudian letak patung sikit, lama-lama dia makin besar. Jangan tunggu dah besar, baru nak buat aduan. Waktu diikat tu, tolong bagi aduan. Tolong buat aduan. Dan PBT, tolong bertindak segera. Awak memegang amanah. Awak menerima gaji untuk melaksanakan tanggungjawab.
Saya bimbang. Saya bimbang. Takut-takut mereka yang tak bertindak ni, takut-takut mereka ada mendapat habuan sedikit daripada itu. Saya bimbang. Mudah-mudahan ia tidak berlaku. Itu satu persoalan. Satu persoalan. Sebab kita heran. Kalau orang berniaga, cepat pula dia ambil tindakan. Tanpa lesen ni. Kan? Kalau orang tambah rumah, cepat pula dia keluarkan saman. Tapi untuk rumah-rumah ibadat ni, dia macam kadang-kadang jalan pun terpaksa dialihkan. Semata-mata untuk accommodate rumah ibadat yang tanpa lesen ni kan. Jadi sebab itu saya kata, Jalan nak kena dialihkan. yes, kita okey dengan kuil yang ada lesen, kita tak okey dengan kuil tanpa izin. Oh, ada istilah. Melontarkan persoalan, menimbulkan pertanyaan adalah sesuatu yang dibenarkan dalam negara yang demokrasi. Jadi kita bertanya dan kita bersoal.